Seorang pegawai kanan polis kini direman selepas dipercayai terlibat dalam kes pemerasan terhadap seorang lelaki warga asing dalam satu kejadian yang berlaku di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Kes berkenaan mula mendapat perhatian selepas mangsa tampil membuat laporan polis berhubung dakwaan ugutan serta permintaan wang oleh individu yang didakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai polis. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Sazali Adam, suspek telah direman selama 4 hari bermula 16 Mei bagi membantu siasatan lanjut berhubung kes tersebut. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku sekitar jam 1.30 pagi pada 14 Mac lalu di sebuah restoran nasi kandar di Jalan Angsoka, Bukit Bintang. Pengadu memaklumkan bahawa rakannya telah ditahan oleh sekumpulan individu yang dipercayai anggota polis ketika keluar dari sebuah kenderaan jenis Mercedes. Menurut laporan, rakan pengadu didakwa ditahan atas alasan disyaki terbabit dalam kegiatan penipuan skamer atau operasi calling center. Malah, kumpulan berkenaan turut mendakwa majikan pengadu yang merupakan warga Cina sedang dikehendaki pihak berkuasa di China dan Kemboja. Keadaan menjadi semakin tegang apabila pengadu mendakwa rakannya digari hampir sejam sebelum dibebaskan. Dalam masa sama, pengadu turut mendakwa dirinya dipaksa menyerahkan wang tunai sebanyak RM5,000 kepada individu terbabit di restoran berkenaan sebagai syarat untuk menyelesaikan perkara itu. Tidak terhenti di situ, pada malam hari yang sama sekitar jam 10 malam, pengadu sekali lagi menerima panggilan telefon daripada seorang individu yang meminta mereka bertemu di sebuah premis di Ampang, Selangor. Dalam pertemuan tersebut, pengadu mendakwa diminta menyerahkan wang tambahan sebanyak RM2,500 yang kononnya bagi menyelesaikan kes melibatkan majikannya. Selepas berasa curiga dan tidak berpuas hati dengan tindakan individu terbabit yang didakwa mengugut serta meminta wang, pengadu akhirnya tampil membuat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Kes itu kini disiasat di bawah Seksyen 384 Kanun Keseksaan kerana melakukan pemerasan. Jika disabitkan kesalahan, individu yang terlibat boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana kombinasi hukuman tersebut. Setakat ini, pihak polis memaklumkan siasatan masih diteruskan termasuk mengenal pasti sama ada terdapat individu lain yang turut terlibat dalam kegiatan berkenaan. Kes ini sekali lagi mencetuskan perhatian ramai kerana ia melibatkan integriti penguatkuasa dan kepercayaan masyarakat terhadap pihak berkuasa. Apapun, orang ramai dinasihatkan supaya segera membuat laporan sekiranya berdepan sebarang bentuk ugutan atau pemerasan, termasuk jika melibatkan individu yang menyamar atau menggunakan nama pihak berkuasa. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.